tu saya berniaga dekat Sabah, dekat belakang Maybank Putatan tu. Masa tu cawangan Penang pun tengah beroperasi, cawangan Shah Alam pun tengah beroperasi. Dekat Sabah kita ada 3 cawangan lah Yazid Burger. Waktu saya tengah berniaga, elok berniaga dekat belakang Maybank Putatan ni, saya didatangi 2 orang tablik lah datang makan burger saya. Waktu dia datang tu, dia dah habis makan, dia dah habis siap semua, dia panggil pekerja saya untuk datang. Kat dia, tanya, panggil bos sekejap, saya nak sembang. Jadi, bila pekerja saya datang dekat saya, cakap ada pelanggan nak jumpa, saya pun pergilah. Pergi, bila jumpa, lepas tu dia tanya, yang ni Yazid Burger Seksyen 7 Shah Alam ke? Saya pun cakap, ya, Seksyen Burger Yazid Seksyen 7 Shah Alam. Oh, Alhamdulillah tuan, dia kata, burger tuan sedap lah. Jadi, dia pun soal saya, dia tanya, dah berapa lama tuan berniaga? Saya pun cerita dekat dia, dulu saya ada buat ni, saya ada berniaga kecil-kecilan sikit, saya ada jual buah sekejap, saya ada ikut bapak saya berniaga sayur dekat pasar besar Ipoh. Lepas saya ada buat projek pelancongan sikit dekat Pulau Pangkor. Lepas tu lebihnya saya banyak pada jual burger lah. Jadi dia tanya berapa lama dah berniaga ni? Saya pun cerita lah daripada pengalaman waktu kecil, saya ikut apa tu kan, mungkinlah berapa belas tahun, berapa tu macam tu kan. Jadi dia tanya juga soalan yang saya tak pernah terfikir dia akan tanya soalan tu. Dia tanya sepanjang berapa tempoh lama tuan berniaga ni tadi dan berapa banyak jenis perniagaan yang tuan buat ni